So satu masa tu kita masuk ke majalah 3. Masa tu lah kita orang start trending buat Light Gravity. Saya dengan tim saya Hikari Muji Light Gravity. Ingat tim? So masa tu lah saya Diorang tahu abang, saya tak tahu abang. Diorang tahulah. Saya masuk TV masa tu majalah 3, MHI, macam-macam lah masuk TV. So kita jelajah satu Malaysia memperkenalkan konsep Light Gravity. Masa tu jadi trending kat Malaysia. Light Gravity tu apa benda bang? Light Gravity tu main fotografi tapi main dalam gelap, main api, menulis khat ke apa-apalah yang kita nak design secara gelap, dalam gelap, dan main pakai LED. Kita tulis lah. Nanti boleh slide show kan? Boleh, betul. Supaya orang-orang yang bodoh macam saya boleh tahu apa benda tu. Saya pun tak faham apa ID saya rasa saya betul bodoh. Betul-betul tak dapat idea apa benda yang abang cakap tu. tak boleh nak gambar kan apa benda ni kan. Masa tu trending satu Malaysia main Light Gravity. Masa tu dah transition daripada zaman negatif ke zaman digital.